Apa khabar semua? Saya Baby Hodl. Masih pakai Pampers tapi otak dah lebih laju dari Abah bila cat naik. Okey, saya ada soalan mahu tanya ni. Kenapa bila Bitcoin jatuh, Mak cakap, "Itulah, dah kata jangan beli benda tu. Tu Bitcoin abang, saya tak masuk campur." Abah pula masa tu diam 1000 bahasa, tengok phone di scroll trading view, macam cari jawapan dalam langit. Tapi bila Bitcoin naik, cat hijau, profit gila-gila, tiba-tiba Mak muncul dari dapur. "Sayang, kita nak beli sofa baru ke? Bitcoin kita tengah naik ni. Tak mau upgrade Pampers saya ke?" Tertiba, Bitcoin kita pula dah. Wow, Mak. Transition tu laju. Ethereum pun tak boleh match gas fee Mak macam ni. Yang mana satu betul ni? Bitcoin Abah punya ke atau kita punya? Masa rugi Abah punya. Masa untung Mak mau masuk campur. Abah macam biasa masih tak bercakap. Dia tengah kira berapa banyak untung tinggal lepas tolak benda keluarga. Kesimpulan saya sebagai bayi 3 tahun ni, dalam dunia kripto ni, bukan je market volatile. Emosi rumah tangga pun full leverage. Kalau kau single, rugi seorang. Kalau dah kahwin, rugi berdua. Tapi untung tetap dia nak berkongsi.